Kenapa harga emas public gold tak serendah harga emas di bank? Ini adalah soalan yang Hana selalu terima. Kalau harga emas di bank lebih murah dan spread pun lebih nipis, kenapa pakar emas tak beria-ia sarankan beli emas di bank? Ini adalah 8 jawapan daripada mentor Hana, Tuan Haji Muhammad Zulkifli Syafiee, di blog beliau. Yang pertama, kalau nak beli emas sekadar nak tengok nombor, beli emas di bank lebih baik. Tapi kalau nak emas fizikal, public gold jauh lebih baik. Yang kedua, emas public gold tak pernah lebih murah daripada mana-mana emas yang dijual di bank. Jadi ini pengalaman mentor Hana sejak 2010 lagi dalam dunia emas pelaburan. Yang ketiga, fokus public gold adalah emas fizikal. Kita boleh beli dan dapatkan emas fizikal dengan harga yang lebih murah dan cara yang lebih mudah. Yang keempat, emas bank walaupun boleh keluarkan emas fizikal, tapi fokus mereka cuma sekadar nombor, bukan emas fizikal. Yang kelima, kalau nak dapatkan emas fizikal melalui bank, kos akhir akan jadi mahal. Proses serta syaratnya sangat susah. Yang keenam, bila keluarkan emas fizikal, bank tak boleh balik emas tersebut. Ataupun syaratnya sangat cerewet. Kalau nak pakai duit, kena jual di tempat lain di mana spread value ataupun selisih harga tentunya sangat tinggi dan akan merugikan. Akhir sekali kena tahu, public gold adalah kilang emas. Bisnes public gold adalah emas. Sebaliknya bank bukanlah pengeluar emas. Dan core business bank bukanlah emas tapi jual hutang. Yang ke-8, kalau nak labur emas fizikal, memang public gold company yang terbaik. Tapi kalau nak labur dalam emas, hanya sekadar tengok harga naik turun macam saham, public gold bukanlah platform yang terbaik. Jadi mudah-mudahan cerita ringkas emas fizikal bersifat umum ini memberi manfaat kepada anda semua. Nak beli emas fizikal, beli daripada public gold. Dan Hana adalah dealer aktif dan terlatih. Boleh rujuk pin video Hana 5 langkah daftar akaun emas percuma dan Hana akan bantu sebaiknya.